Apa tiada siapa yang sebut pasal ni, iaitu dua ilmu berkenaan ilmu tahu dan ilmu rasa. Anda tahu dua benda ni, Ablong yakin garanti akan mengubah hidup anda. Sebagai contoh, dekat tangan Ablong ni ada vitamin C Nutrilite, mana kita tahu vitamin C membantu untuk cegah penyakit seperti batuk, demam, sesama, dan juga boleh cantikkan kulit dan meningkatkan sistem imun. Itu adalah ilmu tahu yang kita dah uji daripada segi saintifik. Tapi, berapa ramai yang tahu rasa dan kesan setelah mengamalkan vitamin C? Yelah, kat luar sana kalau anda perhatikan, ramai je membeli vitamin C. Tapi tak habis pun seminggu. Hanya makan sebab tak sekonsisten. Macam vitamin C ni, rasanya kalau belum boleh tunjuk kepada anda, dalam ni ada 80 biji. Yang mana dalam satu biji ni mewakili 5 biji orek. Daripada segi rasa, apa yang belum boleh describe kepada anda, rasanya satu, ada masam-masam dan manis. Itu membuktikan menggunakan oren yang sebenar. Yang keduanya, kalau anda rasa ni, dia cair di mulut. Dia bukanlah satu yang perlu telan. Dia boleh isap dan kunyah. Dan ketiganya, pada segi kesan kita sendiri. Setelah kita amalkan, macam bangun pagi, kalau ada yang sesama, resedung tu, amalkan vitamin C ni, insyaAllah dia membantu untuk mengurangkan lagi anda punya masalah tu. Macam Ablong kalau bangun pagi-pagi, mesti amalkanlah. So, Ablong cakap lebih, anda tak rasa, anda tak tahu betul. So, kita perlu dapatkan vitamin C Nutrilite ni daripada Ablong. Anda boleh roja Ablong atau anda scroll je Ablong punya showcase untuk dapatkan. Itu sahaja perkongsian Ablong pada hari ini. Akhir kata daripada Ablong, Julian. Solution.